Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, berisa panel hakim yang saya hormati, Div kehormat. Para guru seterusnya hadirin yang saya muliakan. Dahulu peperangan berlaku di media Tempoh. Hari ini peperangan berlaku di hujung jari. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon. Berita boleh tersebar seluruh negara. Hanya dengan satu hantaran masyarakat boleh bersatu atau berpecah. Soalannya, apakah bentang yang mampu melindungi masyarakat Malaysia daripada ancaman perpecahan dalam era digital ini? Jawapan bukanlah pencanggihan teknologi, bukan juga kemajuan ekonomi. Jawapannya ialah penghayatan terhadap rukun negara, khususnya prinsip keseluruhan perlembagaan. Hadirin yang dihormati, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Ia menjadi asas kepada pentadbiran negara, menjadi hak rakyat memelihara institusi raja, perlembagaan dan memastikan setiap rakyat hidup dalam suasana aman serta harmoni. Namun cabaran hari ini bukan lagi penjajahan kuasa asing, cabaran kita ialah penjajahan maklumat. Setiap hari kita berdepan dengan berita palsu, fitnah, video yang bermanipulasikan akuan palsu dan anjuran kebencian. Ada yang berkongsi tanpa menyemalkan, ada yang menghukum tanpa memahami masalah, ada yang sanggup menghina individu atau institusi negara demi meraih perhatian. Jika keadaan ini berterusan, apa yang akan berlaku? Kepercayaan akan musnah, perpaduan akan retak, dan akhirnya keamanan negara akan tergugat. Sidang hadirin sekalian, di sinilah pentingnya kita menghayati kelima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan mendidik kita supaya sentiasa berpegang pada nilai kebenaran dan kejujuran. Agama menjaga kita bahawa menyebarkan fitnah, menipu dan mengaibkan orang lain ialah perbuatan yang salah. Jika setiap rakyat menghayati prinsip ini, ruang digital akan menjadi lebih beretika dan beradab. Kesetiaan kepada raja dan negara pula meningkatkan bahawa kecintaan terhadap negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang pada bulan Ogos. Kesetiaan sebenar ialah mempertahankan keharmonian negara, menjaga nama baik Malaysia dan tidak menjadi penyebaran kebencian yang boleh merosakkan perpaduan prinsip keseluruhan perlembagaan menuntutkan kita menghormati perlembagaan sebagai asas kehidupan bernegara. Setiap hak datang bersama tanggungjawab. Kebebasan bersuara bukan bererti kebebasan menghina. Kebebasan berkongsi maklumat bukan lesen untuk menyebabkan berita palsu. Sebaliknya, setiap tindakan hak mesti berpastikan undang-undang dan nilai kemanusiaan. Prinsip kedaulatan undang-undang pula memastikan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.
Sama ada di alam nyata atau alam maya, setiap tindakan mempunyai implikasi. Oleh itu, kita perlu menggunakan media sosial secara berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang negara. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan menjadi benteng kepada berharmonian masyarakat dalam dunia yang semakin pantas. Adab tidak boleh dipinggangkan. Kita kata-kata yang sopan mampu menyatakan masyarakat, manakala kita yang besar boleh memecah belahkan sebuah negara. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita tidak mampu mengawal semua kandungan di dunia di media sosial, namun kita mampu mengawal diri sendiri. Kita generasi yang perlu berani berkata tidak kepada fitnah. Kita generasi yang perlu memilih fakta berbanding sensasi. Kita generasi yang perlu menjadi perpaduan sebagai keutamaan, bukannya perpecahan. Marikan kita menjadi rakyat yang berfikir, sebuah berkongsi, menyemai sebuah mempercayai dan menghormati sebuah mengkritik. Itulah ciri masyarakat benar-benar menghayati rukun negara. Hadirin sekalian, masyarakat bukan dibina oleh satu kaum, satu agama atau satu budaya. Malaysia dibina atas semangat saling menghormati, saling mempercayai dan saling mempertahankan antara satu sama lain. Semangat inilah yang dipelihara oleh perlembagaan sekutu. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu renungan. Jika teknologi menjadi alat yang penghubungan manusia, maka perlembagaan ini panduan yang memastikan hubungan itu kekal harmoni. Jika media sosial menjadi suara rakyat, maka rukun ialah hati nurani yang membimbang suara tersebut agar sentiasa berlandaskan nilai, adab dan tanggungjawab. Marilah kita menjadikan rukun negara sebagai amalan, bukan sekali hafalan, menjadikan seluruhan perlembagaan sebagai benteng perpaduan kedaulatan undang-undang, sebagai jaminan keadilan, kesopanan dan kesusilaan, sebagai budaya kesetiaan kepada raja dan negara, sebagai lambang patriotisme serta kepercayaan kepada Tuhan, sebagai asas pembentuk insan yang berintegriti. Sesungguhnya dalam era digital yang penuh cabaran, perpaduan tidak akan hadir daripada teknologi semata-mata, tapi daripada rakyat yang memahami penghargaan, menghayati rukun negara dan mengamalkan nilai-nilai murni dan sentiasa tindakan. Sekian, terima kasih.